Okey, jadi selepas 9 tahun, saya masuk balik Korean Speech Contest. Pada tahun 2017 saya dapat tempat pertama. Pada tahun 2026 punya pertandingan saya dapat tempat kedua. Tapi tempat pertama atau tempat kedua itu bukan tujuan utama saya lah. Sebab apa yang saya perasan ialah biasanya yang masuk final dewasa, bahagian advance ataupun bahagian intermediate ke basic ke, sebenarnya lelaki tak ramai. Macam semalam pun saya seorang je lelaki daripada total 10 orang dewasa, kategori dewasa. Jadi saya pun ada dapat DM macam ni yang dia kata dia tengok video saya dengan Talk to Me in Korean dan dia rasa dia dapat inspirasi walaupun usia dah mencecah 30 tahun ke atas. Saya pun rasa gembira lah sebab sekurang-kurangnya video yang saya shoot dengan Talk to Me in Korean tu dapat memberi orang kata kesan positif kepada pelajar dekat luar sana. Jadi kepada siapa yang first time, saya tengok sebenarnya ramai adik-adik daripada sekolah yang first time join, yang ambil pengalaman. Jadi apa yang saya nak cakap ialah good job. Lepas tu kalau untuk pada masa depan, kalau nak masuk lagi pertandingan ni, saya nak bagi tips sikit lah. Okay. Biasanya dalam bahasa Korea ni, sebutan dia adalah antara aspek yang paling mencabar sebab kita tak boleh nak sebut guna kita punya lidah ABC macam tu saja. Kita kena belajar kata sifat huruf dia lah, bunyi dia macam mana. Okay. But cara yang terbaik sebenarnya ialah kalau tak ada cikgu nak ajar, sebaik-baiknya ada cikgu lah. Okay. Kalau tak ada cikgu nak ajar, dengar macam mana orang Korea sebut sebutan tu, perkataan tu dalam TV ke, dalam program mana-mana ke, kita buat shadowing. Maknanya kita ikut balik, kita dengar dan kita sebut balik, dengar dan sebut balik. Dan kalau ada masa, ambillah beberapa kelas je dengan native speaker ke ataupun orang yang memang pengalaman untuk fix kita punya sebutan. Sebab bagi kita mungkin kita rasa sebutan tu betul tapi bila orang yang lagi berpengalaman ataupun native speaker dengar, dia boleh bantu. Contohnya semalam kawan saya betulkan sebutan saya sebelum sampai giliran saya ke atas pentas. Okay. Lepas tu bila sebutan dah okey, skrip tu pun pastikan. Okay lah, contohnya skrip pun tengok macam saya buat macam mana skrip saya bahagikan kepada satu part pertama, first part, second part, lepas tu ada kat sini third part, lepas tu kita ada final part. Ini ialah untuk bantu saya ingat sebab antara kriteria yang dia tengok nanti sewaktu anda menyampaikan ucapan tu ialah anda hafal atau tidak skrip anda. Okay. Dekat sini pun dekat setiap dekat tempat yang saya struggle nak hafal, contohnya dekat mula-mula ni Orita Buto, yang ni saya sengaja bagi highlight lah supaya senang bila saya hafal perkataan pertama, saya terus boleh baca ayat dia sampai habis dan dia akan membentuk satu irama atau rhythm lah kata. Rhythm untuk saya terus baca dengan lebih lancar macam tu. Tengok, saya akan letak highlight dekat beberapa benda yang saya struggle untuk hafal, saya akan tulis kat ini intro, ini apakah konflik dan juga statistik dia. Pada statistik kat bawah ni saya ambil statistik daripada kajian soal selidik dekat Korea. Kemudian contoh-contoh yang menarik dan seterusnya final part closing. Dan sengaja saya buat skrip saya ni dan topik dia ringan, bersahaja sebab sekali lagi saya cakap tujuan saya bukan nak menang. Nombor satu tu bukan tujuan utama lah sebenarnya. Tujuan saya ialah nak inspire orang kat luar sana. Lagipun saya suka hadiah yang nombor 2 sebenarnya. Personally saya suka hadiah nombor 2 lah. Okay. So ini korang, good luck.